Hai, saya Kak Nani daripada Unit. Hari ini Kak nak berkongsi tentang Kak Nani. Pertamanya, syukur Alhamdulillah. Hari ini cukup 1 tahun Kak Nani berkecimpung dalam Nutra. Yang dulu pada awalnya Kak Nani hanya pengguna Nutra. Sebab apa? Yang pertama sekali, bila waktu itu Kak Nani disahkan menghadapi masalah penyakit usus yang kronik, kita semua tahulah kan, dengan singkatan nama tu cancer koron. Dan bermulanya percampuran pada ketika itu antara vaksin dan juga prosedur untuk melekat umrah. Jadi dia terus aktif. Okey. Apa yang hari ini Kak Nani syukur sangat setelah setahun konsisten dengan Nutra, banyak perubahan yang berlaku. Jadinya Kak Nani rasa macam selesa, dan ketika Kak Nani kongsi dengan Nutra, banyaklah penyakit-penyakit yang selama ni Kak Nani hidap, Alhamdulillah. Daripada hari dia bersyukurillah. Bila kita susah untuk membuang, salah satunya yang ketara sangat ialah obesiti. Sebab apa? Bila setiap hari pelancaran penghadaman tu tak teratur, kemudian menghadapi situasi sembengit dan mengakibatkan buasir, banyaklah prosedur rawatan yang Kak Nani lalui. Tapi ketika tu semuanya tak nampak perubahan tu. Dan istimewanya, bila Kak Nani bertemu dengan Nutra Fiber Deep ni, Alhamdulillah, bermula pada kita 3 session, Kak nampaklah perubahan yang berlaku. Walaupun healing crisis yang Kak Nani hadap, banyak healing crisis yang tak boleh Kak Nani elak, dan rasa takut, bimbang. Tetapi bila kita nak sihat, konsisten, dan kita kena kuat semangat sampai ke peringkat yang perlu Kak Nani atasinya, Alhamdulillah, setelah 7 hari Kak Nani konsisten, perubahan tu berlaku sedikit demi sedikit. Kenapa Kak Nani suggestkan Nutra Fiber Deep untuk masalah yang melihat penyakit sembelih, susah membuang, dan juga masalah kanser usus? Kerana apa? Kak Nani telah pun membuktikan bahawa Nutra Fiber Deep mengandungi probiotik yang akan membantu sistem pencernaan dalam usus, yang akan melancarkan segala pembuangan toksik dalam badan. Dan juga hari ini Kak Nani bersyukur sebab salah satu customer yang Kak Nani berkongsi pun berjaya. Nanti Kak Nani akan kongsikan juga siapakah orang yang Kak Nani bantu. Kak Nani harap apa yang Kak Nani kongsikan ini akan mendapat manfaat kepada anda semua. Terima kasih.